nampak terus. Nampak ke? Nampak belakang. Alah. Dia orang belum tekan. Pink. Tengok. Ui, muka gangster tapi bawa bunga-bunga. Flower. Flower man. Flower boy. Tiba. Ungu. Hijau. Salah. Purple. Salah. Hitam. Salah. Salah lagi. Biru. Biru apa? Wah, dia buat flower. Wow. Wah. Ini buat satu saja, geng. Ada satu je, Acik. Satu je ni. The only one. Ni yang korang tengok Bos Ijan cemplungkan tu, model yang sama. Lain sikit finishing, tengok ni. Budak jati ya. Dalam tau. Ni dalam laci, geng. Ini dalam laci. Dalam Korang tahu, laci dia macam ni trik ni Bojan cerita sikit trik dalam pembuatan mana rambut. Okey, sebenarnya kalau korang nak tahu. Kita boleh tengok. Ni Acik tadi. Buraknya yang Sul. macam betul. So, kalau nak jimatkan sikit modal, geng, sebenarnya dalam ni pakai jati biasa pun orang tak tahu. Ataupun Betul? kayu Mindy. Kalau nak tengok kayunya, nanti Bojan tunjuk. Kat depan tu je kayu dia. So, kalau international spec luar, totally. Depan, belakang, atas, bawah, semua guna kayu yang sama. Tengok ni. Ni, Urat dia sini. bawah dia, tengok ni. Macam ni, okey. Urat jatinya, sebaris-baris, kena sama. So, kalau beli barang dekat gudang Bos Ijan, kebiasaan saya seller Bos Ijan akan tunjuklah dalam laci segala apa segala. So, korang boleh tengok tahu. Range harga, tapi beza. Range harga, tapi beza dalam dia. Tengok ni. Tengok kau tengok ni. Okey. Nampak? Ini barang super, geng. Tengok ni trik. Ni Bos Ijan tunjuk sikit trik. Okey, ni trik yang Bos Ijan kurang berminat dengan kalau kita tidak kenali tukang rajin. Ada yang nak tengok tak? Ada yang nak tengok tak dia punya macam orang panggil nak jimat, kira total kalau korang tengok urat jatinya apa segala, ni tengok ni. Power tak power urat jati dia? Power kan? Ui, urat halus. Power kan? Urat halus betul? Ui. Okey, semua ni total tengok pakai jati yang baik lah. Tapi kerana nak dijimatkan sedikit, geng, nampak ni dalamnya. Lacinya pakai kayu jati apa? Ini barang produk Bos Ijan sendiri ni. Tapi Bos Ijan jujur tegak dengan korang. Satu-satu. So, ini yang sesuatu yang membuatkan Bos Ijan dah tak nak order lagi. Apa ke bos bagi tahu? Kenapa tak boleh bagi tahu? Kena bagi tahu. Oh, kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Sebab tu, geng, perniagaan jati tidak seindah apa yang kita tengok. Apa yang tengok dekat media sosial saja. Okey, pasti untungnya berganda-ganda. Geng, 10 tahun yang Bos Ijan buat ni, tanya tim-tim Bos Ijan yang lama dengan Bos Ijan, banyak belajar, berurusan secara jujur. Korang mesti pernah rasa. Tak semesti kalau korang jujur, orang yang berurusan